Serius aku tak faham dan aku tak tahu apa yang aku buat sekarang. Hasut 2025. So insyaAllah esok Hasut 2025 aku just join 12 km 2 kali panjat Bukit Batu Pahat. Tengok untuk elevation lebih kurang 400 untuk satu bukit dah. Naik turun, naik turun. Sekarang jam 1.27 pagi. Aku dekat Kuala Selangor. Gelap. Hutan. Eloklah tu, beli rumah mahal, datang tidur dalam hutan, tidur dalam kereta. Apa nak jadi, apa dalam kepala aku pun tak tahu. Aku sendiri pun tak tahu apa nasib aku besok. Sebab aku datang ni pun seorang. Aku join event ni seorang. Aku cakap aku tak tahu apa nasib aku, apa dalam kepala aku, apa yang aku nak. Tiba-tiba sampai sini. Last aku join event ni tahun 2023, 25 kilo. Tapi masa tu 25 kilo dia start lepas subuh. Tapi untuk tahun ni dia start awal, dalam pukul 4.30. Dia start sebelum subuh. Jadi aku tak nak kelam kabut. Aku tak nak serabut, nak singgah tepi jalan dalam hutan, nak solat subuh apa semua kan. Jadi kelam kabut sikit lah. Jadi tu antara sebab aku ambil 12 kilo lah. Lagi satu aku serik nak panjat Bukit Kutu tu. Sebab aku ingat masa 2023 tu azab gila. Nak sampai ke peak tu memang azab gila. So untuk tahun ni kita try Bukit Batu Pahat, insyaAllah. Doakan aku besok aku nak tidur sekejap kerana jam 1.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bye bye.